Testing 1 2 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamu PF3i. Okay guys, sama dengan White 16CR berada di Masjid sekarang ni on the way. Okay guys, kembali dalam video yang seterusnya. Ini merupakan video ketiga untuk tahun 2026. So mana kita ride kali ni? Aku dengan Poji Detect AMD, kita on plan nak pergi ke Danok. Bermula pada hari ini, iaitu aku bergerak daripada Mersing jam kurang lebih 3:30 petang. So akan bertemu dengan Poji Detect AMD di Air Hitam. Kemudian kita akan teruskan perjalanan straight daripada Air Hitam terus ke Danok. Kemungkinan besar kita akan sampai di Danok lebih kurang 6 pagi. Okey, seperti yang korang tahu, aku punya GoPro ada masalah untuk rekod suara. So aku voice over je lah. Kemungkinan besar selepas ni dalam 3 video, 4 video siri yang mendatang, kemungkinan besar semua video aku voice over sahaja. Okey. So video dirakamkan pada Februari tahun 2026 lah, sebelum bulan puasa. Video ni korang tengok mungkin dah raya, tapi masih dalam bulan Syawal lah. Selamat Hari Raya diucapkan kepada korang semua. Okey. So untuk tahun 2026, biasanya lah dalam bulan 2 aku ada plan ride ke Purapa Pattaya, tapi disebabkan oleh terdapat masalah-masalah yang tak dapat nak dielakkan, so aku terpaksa membatalkan ride ke Purapa Pattaya, tapi masih lagi ride ke Thailand lah. Kali ni aku dengan Poji Detect untuk kali kedua bersama-sama ni dengan dia lah, akan masuk ke border. Tapi kali ni destinasi kita orang hanya setakat di border saja, iaitu kita akan bermalam di Danok saja. Dan kemungkinan besar aku akan buat food hunting lah dekat situ. Acah-acah macam food blogger lah katakan. Tapi sebenarnya aku nak macam relax, santai-santai. Walaupun tak dapat pergi ke Burapa, tapi aku nakkan vibes ride ke Thailand tu. Okay, sebabkan masalah apa sebenarnya, nanti aku akan cerita lah. Nak cerita sekarang macam tak seronok pula. Nantilah dalam scene-scene yang berikutnya kita akan beritahu kenapa aku tak dapat nak pergi ke Purapa Pattaya pada tahun ni. Okey, nak dipendekkan cerita, sampailah sudah dekat Air Hitam. So kali ni Poji Detect dah tunggu dah aku dah kat sini lebih kurang dalam 15 ke 20 minit lah. Okey, so jumpa dengan dia. Kemudian kita gerak bermula pada jam 5:30 petang. Ni Poji Detect AMD di hadapan kita. Jom pakai Xiaomi full face. Ya, dia akan buat vlogging juga. So kita akan ada footage 2 lah daripada dia, dan aku punya footage jugalah. Okey, kita akan berjalan dari sini pukul 5.40. Kita akan berhenti banyak tempat di beberapa lokasi lah nanti insyaAllah. Alright guys, kita sambung nanti dengan perjalanan kita ke sana. Alright, terus jalan terus. Nanti kau berhenti kat depan berhenti dekat sana tu. Okey, perjalanan daripada Air Hitam menghala ke utara bermula pada jam 5.40 petang. Okey. Alright, bermula 5.40 petang, kita dijangka akan sampai pada jam 6 pagi keesokan harinya. Dengan aku tak rehat lagi, dengan aku tak berhenti dekat Melaka lagi, memang sangat pewai guys. Tapi apa kan yang boleh kita buat? Inilah dia asam garam seorang rider terpaksa menempuh laluan yang sangat panjang dengan terlihat tak cukup. Yang penting sekali kita sampai dengan selamat di lokasi yang kita nak tuju tu. Okay, so kali ni Poji Detect nak sangat ride ke Thailand, so kita sama-sama lah merealisasikan harapan ini. Kalau tak, sebenarnya harapan ni terkubur macam tu saja sebabkan oleh masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Alright, kita berhenti dekat Tangkak sekejap untuk solat jam. NR Tangkak ni, bukan NR pun, dia dekat tol Tangkak ni. Kita berhenti solat jamak sekejap. Aku dah solat dekat rumah dah. Ni Poji Detect ni, tunggu dia solat asar dulu. Okay, so sekarang pukul 6.45. So perjalanan jauh lagi. So kalau ikutkan perkiraan dia, aku kira daripada Melaka lah, so, sampai Melaka nanti mungkin dalam 7.30. So 7.30 kira kat situ lah permulaan pergerakan ke utara lah. 7.30 ni lebih kurang dalam 12 jam lagi lah.
7:30 malam, kita akan mungkin dalam 8-9 pagi lah ke Danok. Itu pun kalau kita straight je. Tapi kalau kita berhenti banyak ni, mungkin dalam 9-10 pagi lah akan masuk ke border. Okay, so kita orang akan gerak perlahan-lahan saja. Sebab kita orang tak ada nak rush apa. Kita orang hanya fokuskan kepada enjoy ride malam ni. Sebab kita akan ride satu malam penuh, bermalam di atas highway mungkin. Perjalanan yang akan panjang sebenarnya. So untuk kali ni kita ride ke border sajalah. So duit pun akan tukar sikit lah kot. Lebih kurang dalam 200 ringgit lah kot. Tak banyak. Tengok pada bajet kita. Aku takut sebenarnya nak tengok Econ Bank ni. Econ Bank sikit-sikitnya. Okay, so Project dia pakai W Moto Project X. Nanti kita akan buat insurans yang biasa lah, compulsory. Bukan insurans yang mahal lah. Memang ride ni sangat-sangat bajet lah. Bajet memang sangat terhad. Okey, sesambung tunggu Project Detect, nanti kita akan gerak terus ke lokasi yang seterusnya, iaitu di mungkin INR Aikro untuk aku nak isi minyak. Mungkin lah, tengok pada situasinya. Alright. Minyak banyak lagi ya. Okey guys, so kita bergerak daripada arah Tol Tangkak. Ya. Keluar dari sini. Dan kita nak ada kenapa? Tak kita nak menuju ke kanan. Kanan nanti kita dekat depan tu ada macam ruang kosong untuk apa tu? Okey, selepas kita settle solat jamak, kita kena keluar daripada Susur Tangkak jugalah. So kalau nak keluar daripada Susur Tangkak, tak boleh U-turn kat sini tau. Nanti kena saman. So kita on decide untuk U-turn dekat next hentian. Kalau dekat sebelah kanan ni, kat ujung-ujung sana tu, sebelum sampai ke Pekan Tangkak, dia ada beberapa tempat kawasan lapang lah, yang mana dia orang ada jual macam buah-buahan ataupun apa sajalah, lokasi yang boleh kita U-turn. Kalau boleh jangan U-turn kat sini, bahaya. Sebab dia punya selekoh untuk U-turn ni ataupun sempang untuk U-turn ni sangat-sangatlah kecil. Kalau motor bahayalah. And tambahan pula kawasan ni dia dekat dengan Susur Tangkak ataupun dekat dengan tol, jadi sangat-sangat bahaya. Jadi kita orang decide untuk U-turn dekat kedai buah dekat depan sana. Lebih kurang dalam 5 minit lah. Tak sampai 5 minit sebenarnya. 5 minit kurang lebih 5 minit lah. Kita berhenti, bukan berhenti, kita U-turn kat situ sebelum kita patah balik untuk keluar di Tol Tangkak. Okay, so kali ni ride berdua saja dengan Project Digitech. Sebab dia je lah yang orang kata free, yang dapat ride bersama-sama. Kereta ni dah bagi flash lah, tak nak bagi supaya kita alert. Bagus juga kadang-kadang setengah driver ni dia bagi kita alertness. Okey lah, kita keluar daripada Susur Tangkak. Kita teruskan perjalanan kita. Next hentian nanti, kalau tadi kita dah isi dekat Air Hitam, next hentian nanti aku bajet untuk tangki penuh motor Y16 aku ni. Dan next hentian kita akan isi di RNR Dengkil. So untuk ke RNR Dengkil ni kita makan masa lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam lah. Kau bayangkan daripada Mersing tadi 3.5, memang sangat-sangat pewai. Sebab kita kena harung perjalanan lebih daripada 2 jam. Okey, sebenarnya sampai dekat Aikro ni, kalau tengok jam aku tadi dalam pukul 5 sebab aku balik gerak daripada Mersing awal sebenarnya 3.30. Kebiasaannya 4.30, 5.30. Ini awal sikit. Dah melepasi Susur Melaka. Memang sangat-sangat sedih lah sebab kita tak masuk Melaka kali ni. Kita teruskan perjalanan. Alright, so dalam sepanjang perjalanan sangat okey, tak ada hujan, hanya ada sedikit mendung lah. Biasalah waktu-waktu petang ni memang ada mendung. Dan bila sampai di INR Dengkil, kita orang lepak dulu, isi minyak, kemudian kita rehat-rehat dulu, minum-minum air sebelum teruskan perjalanan ke arah lokasi Sungai Buloh pula. Okey, di sepanjang perjalanan untuk waktu malam ni memang tenang saja. Sebelum kita orang jumpa hujan dekat sekitar Dengkil lah. Kalau hujan kena berhentilah sebab aku tak bawa baju hujan dan
aku punya GoPro dan juga aku punya handphone kena simpan dulu. Perjalanan diteruskan lagi dari laluan lagi ke ini kita akan makan dekat dengan kepada kompetisi grup ini. Okey, perjalanan terhenti sekejap di bawah RNR di Dengkil ni. Sebabkan oleh hujan lebat. Tengok sana, hujan agak lebat juga. So bila berhenti dekat area bawah flyover ni, kalau boleh duduk di belakang garisan ataupun belakang divider sebabnya kebarangkalian kereta ataupun lori tergelincir dan melanggar sebelah tepi ni amat tinggi lah. Jadi berisiko besar untuk kita nak duduk dekat kawasan ini. Sangat berbahaya. Jadi kalau boleh duduk di belakang garisan. Jangan contoh macam beliau ni. Ni orang kebal semua ni. Ni orang kebal. Orang kebal. Jadi kita ni yang tak berapa nak kebal, kita duduk di belakang garisan saja. Okey. So kita rehat sekejap, tak tahu berapa lama sebab kita pun tak kejar waktu, tak kejar masa. Kita ride dengan relax dan steady saja. Kita tunggu hujan reda baru kita gerak. Alright. Okey, kalau tengok daripada radar cuaca, sebenarnya hujan tu hanya berpusing atas sekitar kawasan Dengkil saja. Kalau aku nak teruskan perjalanan tadi, di last hentian tadi memang okey lah sebenarnya, tapi kita orang tak ada nak rush apa kan. So kita orang decide untuk berhenti je lah dekat bawah flyover tu sampai hujan betul-betul berhenti. Okay, so ni kita nak menghala ke RNR Sungai Buloh, tapi kita tak berhenti kat RNR Sungai Buloh lah. Kita akan teruskan perjalanan terus ke utara, sebab perjalanan ni memang jauh gila. Lebih kurang ada 4 jam 5 jam lagi untuk sampai ke Bukit Kayu Hitam. Ini memang aku dah lalui setiap tahun. Laluan ni memang dah biasa lah. Asam garam, orang kata pemandangan di sekitar kawasan Lebuh Raya Utara Selatan nak menghala ke utara. Antara kawasan yang paling popular yang selalu sibuk, ni lah kawasan dia. Area Damansara, sempang nak ke KL Sungai Buloh, kemudian seterusnya nanti dekat area-area nak ke Ipoh. Tu memang lokasi yang selalu memang jam. Okey, nak dipendekkan cerita, kita pun dah sampai ke terowong Menora. Ini dah lepas daripada Ipoh lah. Dan memang ada sedikit macam gerimis di kawasan Ipoh ni. Ipoh memang terkenal dengan orang kata suasana ataupun cuaca yang tak menentu. Setiap kali lalu kawasan ni memang hujan, memang gerimis. At least gerimis. Jarang lah jumpa kawasan ni yang tak ada hujan. Memang akan hujan. So kita masuk ke terowong Menora. Terowong Menora ni sangat popular. Kalau sini ini dipanggil Meru ke Menora? Meru kot. Aku pun tak ingat lah. Terowong ni memang sangat popular. Kalau siapa-siapa yang pernah tahu, terowong ni dia ada kisah-kisah mistik dia. Cuma saya nak cerita lah kat sini, sebab kita nak cerita pengalaman ride sajalah. Aku dah ke sana lah. Aku dah patah balik. Aku tunggu aku masuk situ tu. Jauh, pusing.
dia. Alright, kita makan dulu. Makan lapau siut. Sambung lagi nanti. Ya. Okay, perjalanan daripada tadi sampai kita berhenti tu lebih kurang dalam 20 minit, setengah jam sampai kat sini. Sejuk siut. Okey, selesai kita makan dekat Aryan Last tadi. Kita teruskan perjalanan. Masa ni lebih kurang dalam 3 jam lagi untuk sampai ke Bukit Kayu Hitam. So kita dah sampai sebenarnya dekat area-area Tol Jawi kalau tak silap ni, kat area Penang ni. Lama tak sampai Penang sebenarnya. Last aku pergi Penang ni dalam 2 tahun lepas rasanya. Tahun lepas ke bila yang aku pergi dengan Pok Nick. Itu pun sebabkan oleh urusan kerja. Kalau ride memang lama lah, dah dekat 2 tahun tak sampai Penang. Aku dulu pernah kerja Penang setahun setengah, kerja dekat Pulau, dekat hospital Mount Miriam. Satu pengalaman yang best lah dulu kat Penang. Actually Penang not bad juga. Ia satu tempat yang mana kalau korang nak retire, nak tenang-tenang, nak bersara, Penang antara tempat dia lah yang sesuai. Tapi korang kena ada banyak duit lah, sebab orang kata hartanah dekat Penang ni sangat-sangat mahal. Okey, so teruskan lagi perjalanan kita orang. Perjalanan sepertiga malam. Perjalanan daripada Johor untuk sampai ke Bukit Kayu Hitam, yang mana kita orang plan nak tidur 2 malam sebenarnya. Dekat 2 malam ke 1 malam, tengok pada keadaan lah dan juga pada bajet yang ada. Okey, alright. Ini merupakan ride yang sebenarnya kita ubah last minute, yang mana asalnya kita orang nak jalan ride jauh lah sampai ke Thousand Corner asalnya, tapi akhirnya kita ubah, kita bermalam dekat Danok saja disebabkan oleh masalah keuangan dan juga yang sebenarnya masalah cuti. Positive Tech dapat cuti cuma 2-3 hari je. Jadi terpaksalah ubah plan. Okeylah, tak apalah. Sebenarnya ada hikmah di sebalik setiap perancangan yang tak menjadi ni, sebab perancangan Allah SWT lebih indah dan lebih terbaik. Okey, jumpa lagi dalam video next. Kita tengok pada hari esoknya bila dah sampai ke Bukit Kayu Hitam. Right, jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami VF3i. Jumpa lagi. Bye bye.